kita nak pergi jalan-jalan. Merah tak nak, nanti comel. Tapi aku tak beli lah. Ni comel Ada habuk pula. Good morning. Ahad pagi kita nak pergi jalan-jalan. Ajalah hari ni kita nak pergi keluar. Ingat nak pergi kabut sale. Kabut sale Kota Damansara. Sebab aku dah lama tak pergi Bandul. Aku macam gian. Rasa macam nak shopping. Tapi duit aku tak ada banyak. Aku ada 100 je lah. Kalau tak cukup aku try minta dekat Hafiz. Tapi malu lah je minta kat dia je. Kita tengoklah. Tak tahulah dapat parking ke tak. Dulu aku pergi time tu tak viral lagi. Sekarang dah viral. Susah juga tempat kalau viral ni. Habis parking full, harga pun makin mahal. Jadi kita tengok. Kau tengok dia nak pergi mana tu. Jalan macam gangster je tu. Aku tak faham tau, dia dah berak dah tadi. Lepas tu aku cakap kita nak pergi kabut sale. Berak dah siap-siap. Kenapa sekarang aku nak berak? Dia selalu macam tu. Kalau korang nak tahu, sweater ni sweater favorite yang aku beli dekat bundle Family Bundle Tanjung Karang. Tapi bundle tu dah tak best dah. Dulu bundle tu tak ramai. Dulu zaman tu mana ada orang pergi thrifted sangat. So banyak baju yang cute-cute. Aku pula peminat sweater pelik-pelik ada telinga macam ni kan. RM5 je aku beli siap ada corak tengkorak. Ya aku beli. Sekarang ni Allah, kalau macam ni mau RM30. Pada bundle thrifted tak mau lah. Kita nak pergi tengok je apa yang ada. Kan dekat kabut sale tu dah ada orang mati. Hari tu aku ingat kan dah tak ada orang lah nak datang ke. Sekali ramai. Kita dah sampai. Nak tengok jap. Udah ke nak tengok jap? Main. Kan ada parking. Tak ada parking lah. Ni aku beli ni baju ni. Blouse dua. Beli ya. RM20. Comel juga warna ni. Saya tak ada lagi warna ni. Ni satu. Warna merah tak nak. Nanti tadi ada gambar bunga-bunga. Life Adventure. Mana ni? Fiz kata yang ni comel. Nampak tak? Okey, kita ambil yang ni lah. Okey, ni satu lagi. QR ada? Ada. Aku kalau kedai tak letak harga aku tak mahu lah. Ni kat sini. Nanti kita tunjuk. Yang dia comel-comel. Aku comel. Tapi aku tak beli lah. Ni comel Comel tak? Comel kan ni? Satu. Yang lain saya tengok dulu. Ni comel. Oh tak muat. Muat lah, belakang ada getah lah. Belakang ada getah lah. Comel. Saya tak kira ambil tu. Dah habis dah kita shopping. So ada tak murah je. Tak mahal pun. RM5, RM10. Aku tak ada beli yang sehelai RM15. Kancil hijau tau. Dia parking betul-betul kat tengah-tengah. Kau tengok. Ingat pula kancil saya kat rumah. Kancil aku kalau biru tau. Hasil dia. Tak banyak pun. Sikit je. Piung. Aku dekat Cafe Signature Kota Damansara. Tapi nak datang sini semalam nak datang tapi tutup. Dia order salmon. Mana salmon ni? Grill ayam. Ni apa yang dia nak cari ni? Aduh. So aku order coklat rendang tuna. Ais coklat.
Panas. Kukuh ke mangkuk dia ni? Abang, saya tak kukuh je. Tengok pun macam tak kuat. Bukan kalau aku pergi toilet dekat kafe ni mesti sebab toilet dia cantik. Sorry lambat. Abang tahu Kesenggi mana? Ha? Kesenggi suka situ. Oh, saya nak pergi toilet je. Rasa macam oi sedap ni. Lajunya membukanya. So, ini dia hasil kita membeli dekat Kabut Sale Kota Damansara tadi. Yang ini 10 aku beli RM20. Yang ini RM20. Yang ini RM10. Ini RM35. Total dalam 10, 20 $35 so kita nak unboxing. Baju first yang aku beli, kedai first lah yang aku beli. Ni corak ular. Aku suka corak ular. Ni mana depan mana belakang, not sure. Dia ada ruffle sikit. Leher dia ada getah. Aku kena ambil hanger ke? RM10. Comel ni. It's very cute. Okay, next. Kita letak tak tilam je lah ya. Color kuning. Kuning menyala. Aku suka warna kuning sebab dia ceria. Bukan ceria orang dia. Tangan dia ada getah. Selepas itu, pergi ke kedai yang kedua. RM20 3 helai. Ni macam sweatshirt. Mari kita tengok. Ni baju pertama yang aku beli dekat kedai tu. 26, 27 ni aku tak pasti benda apa. Comel dekat depan-depan dia macam ni. Comel ni. Yang seterusnya ni. Ni pun sweatshirt warna apa ni? Warna krim. Kosong je tapi dekat tepi ni ada zip. Aku tak pasti zip dia berfungsi atau tidak sebab aku tak test pun. Benda murah aku nak test buat apa? Ni. Elok lagi, tak ada kotor apa, semua okey. Terusnya yang ni sweatshirt juga. Dalam dia gatal tak? Ini tak gatal sangat lah. Alah, aku sweater apa pun aku boleh pakai. Ada gambar anjing, haiwan peliharaan. Ni kedai ketiga, RM10. RM10 dia skirt. Comel. Dia ada ni RM10 dia jarang sikit. Mungkin kau kena pakai kain dalam or something. Comel je. Ada tali, boleh ikat. Ni boleh ikat, lepas tu dia ada butang kat sini. Okey lah dengan kelabuhan aku, kaki aku yang tak berapa nak panjang ni. RM10. Yang terakhir, kata apa ni? Yang terakhir ni aku beli banyak, RM35 sebab baju dia sendiri cantik. Yang first kali aku beli, ini macam corduroy lah tapi tak sure fabric dia jenis apa. RM10. Tengok dekat-dekat. Dia ada tulisan Natural Concept. Ni ada ni.
Cute kan? Aku kan suka ada benda-benda tulisan-tulisan dekat baju ni. Ni macam warna jingga-jingga. Mustard kot, warna mustard. Lepas tu ada skirt getah RM10. Mana harga? Kita kasih letak. Nanti korang tak percaya pula harga dia RM10. We got pocket here on the both side. Dalam dia macam ni, licin, selesa. Belakang ada slit sikit. Tak apalah. Comel. Comel tak? Yang seterusnya, ini kemeja. Kemeja ni RM10 ke RM5? RM5. Tak ada kotor, ada button. Finally, yang terakhir. Ni kemeja kotak-kotak. Kemeja ke blouse kot? Blouse. It's not kemeja aku rasa. Ni pun RM10. Ni ada butang dekat depan dan ada getah dekat pinggang. Siapa nak menampakkan pinggang dia ramping. Lengan pun ada getah. So semua RM85. Itu saja. Okey tak? So aku belanja dengan RM85. So aku dapat dalam, ni aku kira kejap, 10 helai RM85. Kalau kita beli baju baru, 10 helai tu anggaran macam satu baju RM50 lah. Aftermath, semua nak kena kemas.